Ada dua tanda keuangan tuan-puan dalam paras yang bahaya. Cuba semak sebelum parah menjadi barah. Okey, yang pertama sekali adalah cash flow bulanan negatif. Apa maknanya? Jika gaji tuan-puan sebanyak RM3,000 tetapi perbelanjaan bulanan tuan-puan RM3,200, setiap bulan tuan-puan akan berhutang sebanyak RM200. Okey, yang kedua, tiada simpanan minimum walaupun 1 bulan gaji. Bermakna cash flow tuan-puan adalah neutral. Gaji tuan-puan RM3,000 tetapi perbelanjaan tuan-puan sebanyak RM3,000 juga. Setiap bulan tuan-puan tiada duit lebihan untuk simpanan. Jadi bagaimana untuk selesaikan kedua masalah keuangan tersebut? Pastikan cash flow anda adalah positif supaya anda boleh ada simpanan. Caranya, anda mesti hidup di bawah kemampuan. Jika anda hidup lebih dari apa yang anda mampu, anda akan berhutang. Jika anda hidup dengan kemampuan, anda tidak akan ada simpanan. Untuk mendapatkan duit lebihan, jika gaji tuan-puan sebanyak RM3,000, hidup cukup dengan RM2,700 sahaja. Baki lagi RM300 untuk dijadikan sebagai simpanan. Jika anda tidak berjaya menabung dalam bentuk duit, tukar kaedah tabungan ke dalam bentuk emas. Okey, sebab duit diciptakan adalah untuk anda belanja, manakala emas diciptakan untuk anda simpan. Okey, dengan public gold, tuan-puan boleh membeli emas mengikut bajet yang tuan-puan ada bermula dengan serendah RM100 melalui akaun emas Gap. Okey, tuan-puan boleh daftar akaun secara percuma dengan cara klik link saya di profil untuk saya bantu daftarkan akaun secara percuma, ataupun tuan-puan boleh isi bet biru di bawah untuk saya bantu sebaiknya.